Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talib. Di sepanjang 30 minit ini anda akan bersama saya dan juga tetamu jemputan dalam program terbaru di Astro Oasis, iaitu Entry Jamilah. Entry Jamilah ini merupakan sebuah program majalah gaya hidup muslimah kontemporari yang dinamik, segar dan informatif. Tentunya bersama saya dalam blog Entry Jamilah, dari maya ke dunia anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ini kita dipertemukan lagi dalam Entry Jamilah, dari maya ke dunia anda. Minggu ini saya tak kesorangan, ditemani oleh rakan lama. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya hari ini merah Makcik Jamilah. Sesuai dengan rancangan kita. Anak apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah, Elsa sihat walafiat. Berapa bulan dah? Dah 4 bulan. Sekejap saja dan tiba-tiba Farah tampil langsing. Dan Farah, kalau nak tahu, mengikut kajian, warna merah adalah warna-warna yang sesuai untuk menaikkan selera makan. Bercakap tentang tepat tu, sekali. Tepat sekali tema kita minggu ini. Kita nak bercakap tentang gastronomi. Gastronomi. Nampak saintifik kan? Hebat kan? Ya. Dia adalah tentang seni pemakanan. Betul. Dan kalau nak dibandingkan antara lelaki dengan perempuan, siapa lagi cerewet tentang pemakanan ni, Farah? Pada pandangan Farah lah. Pada pandangan saya, Cerewet, terpulang cerewet. kepada individu lah. Tapi di mata kasar saya nampak mungkin lelaki. Betul ke? Saya rasa wanita lagi cerewet. I tak nak pergi kat situ sebab situ kotor sikit. Selalu wanita dia bila sedap je dia dah mula dah berselera, dia dah mula dah minta tambah lagi satu dan sebagainya. Kalau lelaki tu tak boleh, ni tak boleh. Macam tu Dan statistik di Malaysia mengatakan perangkaan antara lelaki dan wanita yang lebih yang mempunyai masalah obesiti adalah kebanyakan yang daripada kaum wanita sebenarnya. Kaum wanita. Sebab mungkin mereka ni lebih dipengaruhi oleh emosi, saya rasa. Jadi bila emosi, orang kata tiba-tiba datang selera nak makan, stres dan sebagainya. Betul? Ya, sebab itulah saya kata wanita tak cerewet. Dia akan belasah dia makan apa saja kantoi. Baiklah, ini saya nak perkenalkan dengan Farah. Dalam segmen pertama dan segmen bawah, kita akan menyentuh pelbagai aspek dari segi fashionnya, susun atur. Dan minggu ini bertemakan tentang makanan. Kita nak menjenguklah, nak tengok-tengok restoran-restoran yang menghidangkan makanan yang lazat. Dan yang paling penting sekali, susun aturnya. Dekorasi dalamannya. Jadi, bukan saja sedap tapi sejuk mata memandang. Betul. Dan biasanya aspek-aspek itu memang memain peranan lah dalam membangkitkan selera-selera para pelanggan. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut, kita saksikan paparan kami sediakan dalam Entry Jamilah ini. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup bukan persoalannya. Tetapi bagaimana pengalaman merasakan makanan, itu yang kami cari. Kali ini kami di Entry Jamilah mahu penonton menikmati dan melihat sendiri keunikan makanan-makanan yang akan kami bawa dari Timur Tengah hingga nun jauh dari sana di negara China. Semuanya hanya dengan menjamu makanan-makanan yang berasal dari sana. Melangkah masuk ke restoran Zam-Zam yang bertempat di Shah Alam ini, kita akan rasakan seperti berada di negara Timur Tengah. Dekorasinya yang penuh lampu-lampu kristal menambahkan efek mewah dan membuatkan pengunjungnya seperti berada di dalam rumah-rumah agam di Istanbul. Restoran Zam-Zam start beroperasi daripada tahun 2010, November. Kami telah beroperasi selama 2 tahun 2 bulan. Ini adalah antara cawangan kami yang pertama lah. Sajian makanan di Zam-Zam lebih umum kepada Timur Tengah. Kami bukan seperti restoran lain di Kuala Lumpur yang khusus kepada Yaman ataupun Lebanon ataupun Syria. Kebanyakan family-family yang datang mereka gemarkan nasi Arab, iaitu nasi special kita, nasi mendi. Selain mendi, kapsa, nasi kapsa dan juga nasi marut.
Lebih kepada package, sebab kami juga menyediakan package seperti package kita. Dalam package tu kita termasuk nasi, kambing dan ayam dan juga kebab, beberapa seleksi sayur iaitu cold appetizer, dan juga kita ada khusus kepada pelanggan kita memberi mohalabia dan juga krim caramel, dessert daripada Arab. Restoran dari Timur Tengah khususnya banyak membanjiri Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Tetapi, apa yang membezakan makanan di sini? Bahan-bahan asasnya dipilih dari yang terbaik. So, daging kambing kita import daripada New Zealand iaitu grade A. Sangat lembut. Customer boleh cuba sendiri. Bezanya daripada yang tempat lain, dia kurang bau dan juga tender lah, lembut lah. Kebab kita dipanggang menggunakan arang, iaitu kita lebih kepada tradisional. Kita tak menggunakan pan fry ataupun grill, kita menggunakan arang. Iaitu istimewanya baunya adalah lebih otentik. Untuk tahun 2013 kami membuat promosi, iaitu pakej perkahwinan kami bermula daripada RM25. RM25 termasuk pakej makanan catering, pakej servis, dewan, PA system. Pakej-pakej ini bermula daripada 1 Januari. Dan pakej ni yang seperti saya beritahu tadi, fusion antara Arab dan juga Melayu. Beralih dari meja santapan Timur Tengah, kami menjenguk pula ke dapur restoran Sharin Low yang bertempat di Bangi ini. Kenapa agaknya mereka memilih Sharin Low? Restoran Haji Sharin Low, dia diasaskan dari kita punya pengasas sendiri bernama Haji Sharin Low bin Abdullah. Haji Sharin Low di Bangi, dia dibuka atas dasar kerjasama dengan Haji Sharin Low Abdullah bersama Datuk Abdul Rashid bin Amin. Oleh kerana permintaan masakan Cina menjadi semakin diterima di Malaysia, banyaklah restoran Chinese Muslim diusahakan oleh pengusaha restoran termasuklah Haji Sharin Low. Selalunya customer yang datang adalah penduduk yang tinggal dekat di kawasan sini. Lepas tu customer dari Putrajaya, Cyberjaya, customer daripada Kajang dan juga Kuala Lumpur sendiri. Kebanyakan pelanggan-pelanggan yang datang sini mostly daripada semua bangsa yang kita terimalah. Kita ni berniagakan Chinese Muslim yang halal. Jadi semua bahan yang kita gunakan adalah bahan yang halal. Masakan Timur Tengah dan masakan Chinese Muslim khususnya memang agak mahal dibandingkan dengan makanan di restoran tempatan. Mengapa agaknya? Adakah disebabkan kerana permintaan yang tinggi atau sekadar menjadi kayu pengukur bahawa makanan dari negara luar memang berada dalam kelas tertentu? Dari segi pemilihan raw material itu sendiri, kita pilih yang terbaik. Dari segi penyampaian dan persediaan makanan sendiri pun kita boleh lihat dari segi presentation dia tu dah cantik. Selalu pelanggan akan minta kepada nasi goreng telur masin. Kita ada cara masakan, 2 jenis cara masakan dalam satu dish tu, di mana daun kailan tu kita akan potong secara halus dan digoreng biasa. Manakala batang dia tu kita akan goreng dengan bawang putih. Di sini dia menggabungkan seluruh cita rasa. Tetapi di Haji Sharin Low sendiri kita cuba memberi satu inovasi terhadap makanan Cina, tapi kita berikan secara halal. Kepada yang mahu mencuba dan merasakan pengalaman sendiri, merasa kedua-dua jenis masakan dari Timur Tengah dan Cina ini, jangan lupa ke sana untuk menikmati menu-menu menarik yang menanti anda. Tengok tu Farah. Tempat dah lah cantik, makanannya sedap, menambahkan lagi selera kita melihat. Kalau Farah kita terliur kat sini Talib. Telah liur minum air je lah. Dan Farah sendiri kan? Tempat makanan macam mana jadi pilihan Farah? Okey, Farah tak semestinya memilih tempat yang high class, yang standard terlalu tinggi, tidaklah. Kadang-kadang tu yang tepi jalan pun kalau dah sedap, tempat dia bersih dan kita memang biasa pergi dah tahu dah air tangan dia memang terbaik, memang Farah akan kerap singgah dekat Paling sana. penting sekali pada Farah apa? Paling penting sekali dalam memilih tempat makan?
kebersihan, segala macam mungkin keunikan dekorasinya juga. Yang paling penting sedap lah. Sedap tu saya akan datang lagi. Itulah macam Farah kata tadi, kebersihan tu sangat penting. Betul. Sebab kita selalu dengar tentang masalah-masalah kencing tikus dan sebagainya. Ya, Dan kalau kotor, tikus mesti datang. Mestinya akan ada virus-virus yang tak nak kita dengar ni lah. Minta jauh. Dan saya rasa cakap-cakap pasal makan ni perut saya rasa lapar. Para penonton pastinya. Saya bagi 2-3 minit. Tadi sekejap pergi dapur. Lepas tu datang balik. Kita akan kembali selepas ni. Kembali bersama Entry Jamilah. Kami masih lagi berbicara tentang makanan daripada mereka-mereka di luar sana, para penonton kan? Ya. Yang masih tercari-cari kedai mana nak makan hari ni, lepas ni, dan esok, lusa dan selamanya. Kami di Entry Jamilah akan memperkenalkan kepada anda lokasi-lokasi yang mungkin anda boleh pergi sekitar di ibu kota. Jangan lupa lepas je tonton Entry Jamilah ni, masuk ke dalam makan-makan list anda. Ya. Kita saksikan sekarang, Farah. Ya. Aliran terkini bukan sahaja menular pada fashion, tetapi ia juga tidak asing bagi aliran terkini untuk makanan. Trend terkini menyaksikan berbagai jenis cupcakes, wrap dan pelbagai makanan ringan yang lain. Antaranya ialah cupcakes dan wrap dari Wrapstar ini. Siapa Wrapstar yang kami maksudkan? Sebenarnya soalan ni dah ramai juga orang yang tanya kepada saya, rakan-rakan dan juga orang awam. Sebenarnya tak ada makna yang terselindung dalam nama ni. Cuma kita nak cari satu nama yang agak unik dan nama yang senang diingat orang, senang diingat hati orang. Dan yang ketiga ialah saya nak cari satu nama yang international ataupun antarabangsa. Jadi produk utama kami yang kami jual ialah wraps. Jadi bahagian pertama wraps. Dan kalau perkataan star tu pula selalu dikaitkan dengan sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermutu tinggi. It's basically produk kita adalah wraps, cupcakes, macarons, and now kita ada nachos dan juga pie lah. Wrapstars ni ialah gabungan daripada pengalaman saya masa di luar negara dan masa saya cuba makan-makan ini semua. Jadi saya balik ke sini, saya gabungkan idea ni semua dan tapi saya ubah sedikit sebanyak. Melihatkan roti yang dibungkus dengan isi daging dan sayuran di dalam, ia seperti balutan kebab. Tetapi apakah sebenarnya wrap yang dijual di sini? Wraps ni dia sebenarnya asalnya daripada Mexico. Dia roti rata atau dipanggil tortilla. Okey, so sekarang ni orang nak makan sandwich tapi dia tak nak lebih, roti dia lebih, dia nak kurang. So dia nak inti dia lebih, roti dia kurang. So tortilla ni dia sejenis roti rata. So jadi inti dia banyak kat dalam tu and then we just wrap it up and kira sandwich yang padat lah. Roti ni sihat sebab kita kurangkan tak ada guna MSG. Kita juga tak ada lebihan minyak, banyakkan sayuran, banyak ada daging tapi masak guna kurang daripada minyak lah, tak ada minyak sangat lah. Ramai generasi muda berani menjalankan perniagaan dewasa kini. Tetapi, berapa ramai yang dapat mengekalkan perniagaan adalah suatu tanda tanya pada kita. Apa agaknya pandangan Wrapstars yang juga muda dan baru bertapak dalam industri makanan di Malaysia? Produk cupcake ni menarik perhatian ramai kerana dia senang dijual. Dia warna-warni, dapat menarik perhatian kanak-kanak walaupun orang dewasa. Jadi ramai orang suka makan cupcake. Jadi untuk saya pasal tu saya rasa ramai orang yang ceburi bidang ni. Lagi satu pun kalau kita nak makan kek
kalau kek besar tu susah nak habiskan. Jadi cupcake ni senang, orang macam snack. For cupcake, I don't think so dia punya trend tu habis macam tu. Dia akan sentiasa ada. Sebab cupcake ni dia terlalu banyak yang kita boleh buat dengan cupcake. Different design, different ingredients dia. Macam-macam boleh buat dengan cupcake ni. So, rasanya dia bukan a one time thing lah. Dia akan datang, dia akan ada lagi. Kita ada merancang insya-Allah lagi 2, 3, mungkin 4 lagi outlet bertumpukan di Kuala Lumpur dan sekitar Lembah Kelang. Dan juga buat masa ni kita juga sedang merancang untuk menawarkan sistem franchise insya-Allah di masa akan datang. Bulan ini genaplah usia Rapstars setahun dan bagi mereka, usaha dan rasa ingin memajukan orang Melayu dalam industri makanan harus dicontohi. Dan kami di Entry Jamilah sama-sama mendoakan agar Rapstars akan maju lagi di masa akan datang dan terus mengeluarkan produk makanan yang lebih berkualiti tinggi. Setelah bergelar juara MasterChef musim kedua, Izian atau nama sebenarnya Izian Hani Muhammad Izham berusia 26 tahun ini dilahirkan di USA pada November 1987. Profil rasanya semakin berubah dan semakin matang. Siapa sebenarnya gadis ini? Kalau nak ikut latar belakang saya, memang tak ada orang kata berkait rapat dengan masakan sebab saya pun pelajar dalam aliran sains. Dari kecil dia actually kuat makan. Suka makan lah, tapi benda-benda yang sangat berkhasiat. Dia tak suka makan benda-benda yang junk food. Itu anti nupis lah. Masa sepanjang sekolah menengah dulu memang dapur memang bukan teritori saya lah. Memang mak punya kawasan tu, jangan kacau. Tapi masa lepas tunggu result SPM, tak ada apa-apa nak buat. And memang ingatlah masa malam-malam je ada cerita Martha Stewart dekat TV. So daripada tengok sebab tak boleh nak tidur, jadi kepada orang kata tengok sebab memang minat nak tengok apa dia nak buat esok, Aunty realise lah kat dapur dia suka masak western food macam pasta, all those yang benda baking lah. Lepas tu kalau dia masak tu, ialah memang a bit complicated daripada apa yang Aunty duk masak lah, because Aunty masakan Melayu kan. Minat Izian kepada dunia masakan membuatkan geologis ini mengambil peluang ke uji bakat MasterChef musim kedua sebagai batu loncatan untuk melangkah ke dunia masakan. Sebelum ni memang Izan penonton tegar lah MasterChef US dengan Junior MasterChef Australia, memang tu yang Izan memang tengok. Tapi bila masa tu memang Izan tengah tengok MasterChef Celebrity season tu, tengok pun for fun dan tahu masa tu pun memang orang tengah starting cakap pasal MasterChef season 2. Tiba-tiba terus keluar iklan audition untuk MasterChef season 2 and that was the last audition lah in Taylor's. Lepas tu tiba-tiba dalam hati datang tergerak yang macam, Izian, you have to go and try. Dah tak boleh tipu dah, saya dah 5 tahun kot orang kata memendam perasaan pada bidang ni. Yang saya macam, tak apalah tolak tepi, buat dulu benda lain. Macam kerja dulu, habiskan study dulu apa. Tapi macam it keeps coming back. Dari dunia sains, bagaimana agaknya gadis manis ini mencipta makna tersendiri setelah maju ke dunia masakan? Kalau ikut jawatan saya sekarang, saya adalah seorang geologis di sebuah syarikat minyak dan gas. Tapi saya rasa kalau nak tengok dia punya essence tu lebih kurang sama sebab ada orang kata kitchen tu kita punya science lab where you can experiment with things and then some things just work and some things just don't. And then kat situ saya nampak jugalah orang kata similarity, tapi bagi saya tetap berbeza sebab bagi saya sains adalah satu yang absolute. Bagi saya macam kat situ tak ada uniqueness lah. Dalam kitchen ni ada di mana tempat saya boleh tunjukkan personality saya. Dari segi pengalaman makanan tu sendiri memang berbeza lah sebab dulu saya lebih kepada simple dish, simple meals yang macam saya rasa everything is straightforward.
Tapi bila dah masuk dalam MasterChef, especially dah masuk kuliah master, belajar dengan chef ni macam nampak, oh sebenarnya some things yang you rasa tak boleh masuk dengan benda-benda ni sebenarnya boleh, tapi kena give a different twist to it so that dia sesuai together. And saya nampak saya punya profile rasa dah lebih mature, yang mana saya macam lebih gemarkan something yang kompleks. Tapi saya rasa gabungan orang kata bahan makanan di warung, kalau kita masak dengan teknik fine dining, boleh menghasilkan something yang agak awesome jugalah sebenarnya. In which teknik tu yang saya cuba bawa masa saya masak di final MasterChef tu. Sebab tema dia adalah dapur Malaysia ke mata dunia. Dan dapur Malaysia adalah barang-barang simple things yang kita pakai, orang kata petik-petik kat tepi rumah. Bukannya benda yang kita imported kan sebab barang Malaysia. Dan dari situ saya belajar kat mana nak guna barang biasa yang mungkin kita boleh beli di warung je, tapi kita masak fine dining style dengan teknik yang orang kata kreatif lah. Jadi saya rasa boleh masuk antara dua ni, cuma olahan tu kena terror sikit lah. Saya memang mengagumi chef-chef di Malaysia, dan lepas dah masuk dalam MasterChef ni, dah diperkenalkan dengan lebih ramai non-celebrity chefs lah, professional chefs. Saya sejujur ikhlas hati saya boleh cakap lah, chef-chef kita memang ada kualiti. Diharapkan dengan kehadiran pendatang-pendatang baru dalam dunia masakan dapat mewarnai industri seni kulinari ini suatu masa nanti. Alah Farah, itu cerita pasal makan-makan juga. Ya, betul. Kita nak ucapkan tahniah lah pada Izian. Dan kita nak ke segmen seterusnya. Segmen akhir ni iaitu segmen situasi dan remedi. Biasanya kami akan ambil ataupun kita kongsikan masalah daripada para penonton kita, para blogger kita. Kita akan panjangkan kepada Profesor Dr. Muhayya. Dan minggu ini, masalahnya, dilemanya berbunyi begini ya Farah. Silakan. Nama saya Rahimah. Itulah saya tak boleh. Nama saya Rahimah. Saya mempunyai masalah yang saya hadapi sejak sekian lama, iaitu masalah berat badan yang berlebihan. Saya telah menggunakan pelbagai cara untuk kurus, termasuk senaman dan diet. Tetapi tidak berkesan. Saya merasakan liposuction adalah cara yang terbaik untuk kurus. Jadi, apa pendapat Prof? Kongsikan. Kita apa yang kita makan. Kebanyakan orang yang naik berat badan cuba fikir balik. Apakah pilihan yang kita buat masa kita muda dulu? Kita jadi macam ni sebab pilihan yang kita buat 20 tahun yang lalu. Apa kita nak jadi 20 tahun akan datang bergantung pada pilihan hari ini. Dan bila kita dah jadi gemuk macam tu, lemak berlebihan, bagi wanita-wanita yang ingin jalan pintas buat liposuction. Sebenarnya liposuction memang satu kaedah untuk menghilangkan lemak, tetapi tentu ada dia punya kesan sampingan yang mungkin membahayakan. Saya cadangkan, bagi semua wanita, kalau kita buat liposuction tapi tidak mengubah tabiat pemakanan, satu usaha yang sia-sia. Jadi kalau kita nak ubah tabiat untuk hilangkan gemuk, kita ingat macam ni. Saya ingin makan sihat, bukan makan sedap. Katakan, saya bukan nak hilang berat badan, tapi saya nak lepaskan berat badan. Bila kita kata kita hilangkan berat badan, maka apa hilang akan jumpa balik. Hilang berat badan, dapat balik. Tapi kita releasekan, kita lepaskan berat badan yang tak berguna ni, kita lepaskan. Dan untuk kita lebih efektif untuk menghilangkan berat badan, yang pertama, jangan sekali-kali kita tak makan pagi. Sebab kalau tak makan pagi, kita punya kadar pembakaran sangat lemah. Yang kedua, mesti tidur yang cukup. Sebab bila kita tidur cukup, badan kita akan repair, menyihatkan badan. Dan yang ketiga, air mesti minum dengan banyak. Dan yang keempat, mesti makan banyak kali tapi kalori sedikit. Jadi wanita sekalian, ingat kita bukan hanya fizikal, tetapi kita juga yang jiwa kita. Jangan hanya fokus kepada cantik badan tapi cantik hati kita. Dan selalunya kalau orang yang kurang tekanan, berat badan payah nak naik. Sebab orang yang kurang makanan emosi, kurang kasih sayang daripada suami atau orang lain atau diri sendiri akan perlukan makanan fizikal. Sebab itu dipanggil emotional eating, makan untuk memuaskan kekurangan makanan emosi. Jadi cadangkan, ingat tagline dia, makan sihat bukan hanya makan sedap. Dengar tu Talib, jangan main belasah, main makan je. Baiklah. Macam Prof cakap tadi, makan sihat bukan makan sedap.
Tapi kadang-kadang kita makan sedap mulut tu yang best tu kan. Yang sedap tu yang berlebihan tu. Ya, berbahaya. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujungnya. Hai, sekejap je kan. Macam masa berlalu ya. Cerita pasal makanan ni, Telio rasa ada kecoh. Pernah dengar kecoh? Kecoh, benar. Kecoh pun ada rasa. Nak tanya Farah sendiri dan bersama kami dalam setengah jam ni. Pandangan Farah tentang Entry Jamila, pengalaman Farah dan sebagainya. Mungkin Farah boleh kongsikan tentang Entry Jamila. Ya, saya antara yang menjadi kegemaran di Kaca TV sekarang adalah Entry Jamila. Bukan cakap bodek ya, memang saya tunggu-tunggu. Terima kasih. Okey, dekat siaran Mustika HD tu dan alhamdulillah ada juga orang kata sumber yang baik untuk kita kaum wanita, lihat segala fashion dan juga tips-tips. Banyak sangat petua dan yang paling penting ada unsur-unsur nasihat daripada Profesor Dr. Mohaya. Itu yang sangat-sangat berbaloi bila kita menonton Entry Jamila. Terima kasih kepada produksi. Terima kasih kembali kepada Farah kerana dapat meluangkan waktu bersama kami dan semestinya kepada para penonton, para blogger yang selama ni menyokong kami, berikan maklumat-maklumat berguna, komen-komen yang membina. InsyaAllah kita akan cuba memperbaiki dari semasa ke semasa. Tanpa anda semua, tanpa para blogger, tanpa para penonton, siapalah kami, siapalah saya di Entry Jamila ni. Baiklah, sampai sini saja. InsyaAllah kita bertemu lagi Farah. Terima kasih sekali lagi. Dalam Entry Jamila, dari dunia maya ke dunia nyata. Assalamualaikum.